Boleh okey. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya yang saya hormati terlebih dahulu lah, terima kasih pada pengerusi majlis kita Puan Azra. Yang saya hormati founder dan ketua pegawai eksekutif SKV merangkap pemegang amanah Yayasan SKV Malaysia, Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri, yang berusaha founder juga pengarah urusan SKV, juga merangkap selaku pemegang amanah Yayasan SKV Malaysia, Dr. Kartikawati Muhammad, dan tidak dilupakan pada Presiden Yayasan SKV Puan Neshwah, dan seluruh entrepreneur SKV dan entrepreneur daripada Nexus, serta yang kita muliakan seluruh ahli-ahli usrah Miftahul Jannah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, sebelum kita pergi jauh, saya rasa kita tadi belum mulakan dengan Al-Fatihah, jadi kita buka dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita semua masih lagi diberikan dengan kesempatan, masih lagi diberi dengan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu lagi dalam usrah kita yang kita adakan pada setiap hari Rabu, dan ini menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyibukkan diri kita dengan kerja-kerja kebaikan, dan ini satu usaha yang baik daripada pihak SKV, yang mana pada setiap hari Rabu diadakan kelas-kelas agama sebegini dalam keadaan ada orang waktu ni tengah sibuk bekerja lah kan. Tapi kita khususkan pada setiap hari Rabu, kita ambil sejam pada waktu pagi untuk kita bercerita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan memberi keberkatan dalam apa sahaja yang kita kerjakan pada hari-hari kita, insya-Allah. Dan terlebih dahulu sebelum kita mulakan, saya nak merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah, ucapan tahniah kepada Dr. Kartikawati, Dr. Kartika, yang mana kita semua maklum bahawa pada 11 Oktober baru ni, baru sangatlah, panas-panas lagi, baru keluar daripada oven kan. Panas lagi, kita ucap tahniah atas kejayaan menamatkan pengajian ijazah Doktor Falsafah, ataupun kita panggil PhD lah, PhD dalam bidang Business Administration. Jadi kita ucap tahniah dan syabas pada Dr. Kartikawati. Dan ni kita kata suatu kejayaan yang memberi inspirasi pada kita semua kan. Kalau kata Syed Saddiq tu, dia panggil Iron Lady kan, Iron Lady, Superwoman, macam-macam lagi lah.
Ni bukan Iron Lady Superwoman lagi dah. Tak ada gelaran dah yang boleh bagi kan. Dalam bisnes sukses, kemudiannya dalam urus keluarga pun sukses, dalam pengajian pun sukses. Jadi ni kita kata suatu kejayaan yang memberi inspirasi pada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat contohi kan apa yang dilakukan oleh Puan Kartika ataupun hari ini kita panggil dia Dr. Kartika hari ini. Kejayaan yang kita kata luar biasa kan, luar biasa. Mudah-mudahan dengan kejayaan beliau ni menjadi inspirasi pada kita semua untuk terus kita kita terus mengorak langkah mengejar kejayaan atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi itu kita ucap tahniah kan, dan mungkin nanti pada penghujung nanti kita minta sikit lah kan, kita minta Dr. Kartika bagi kata-kata sikit semangat pada kita macam mana, mungkin boleh kongsi lah kan, macam mana dari sudut urus kehidupan dengan pengajiannya, kemudian dengan dengan keluarganya, dengan bisnesnya. Ni barang yang jarang terjadi pada orang lain kan. Ada orang dia mengaji saja kan, sampai PhD memang kerja dia mengaji je, dia tak buat benda lain. Tapi macam macam Puan Kartika kita, mengaji pun dia, kemudian bisnes pun dia tak tinggal, keluarga pun dia tak tinggal. Ini orang yang kata orang tu multitasking kan. Semua benda dia boleh buat, tanda orang yang sukses dalam kehidupan dia. Mungkin nanti penghujung kita minta Dr. Kartika bagi semangat sikit pada kita semua, bahawa kita semua pun berpeluang menjadi seperti mana beliau. Mudah-mudahan memberi suntikan semangat pada kita insya-Allah. Dan kemudiannya yang kedua, saya menyampaikan salam daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Hamidi Wan Mat, yang mana dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz Wan, mohon maaf, mohon ribuan kemaafan kerana pada malam ni, pada pagi ni masih lagi belum dapat bersama-sama dengan kita dalam usrah atas faktor kesihatan lah. Cumanya kata kata beliau kalau minggu depan kalau tidak ada aral melintang, kata beliau insya-Allah dia akan cuba, kalau kesihatannya diizinkan, dia akan cuba untuk kembali berusrah bersama-sama dengan kita semua pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, yang muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk usrah kita pada hari ini adalah menjejaki keindahan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita dah bincang tentang macam mana, apa ciri-ciri menjadi calon-calon ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita tentang apa perlu kita buat, kemudian bagaimana keadaan mereka atas dunia, apa amal mereka atas dunia. Jadi hari ini kita nak bercerita tentang keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab sekarang ni banyak kalau ustaz-ustaz yang mengajar mana-mana tempat pengajian selalu bercerita pasal neraka. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka kan. Kata Ustaz Abdul Samad, apa kamu ingat neraka tu bapak kamu punya kan. Duk cerita neraka, neraka, neraka. Akhirnya lupa cerita pasal syurga. Sedangkan Nabi SAW sentiasa dalam usaha dakwah Nabi, Nabi gabungkan di antara cerita tentang syurga dan juga cerita tentang neraka. Bila sebut tentang syurga, akan beri motivasi pada kita semua. Kemudiannya beri motivasi untuk terus melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cerita tentang neraka, dia memberi ketakutan pada kita agar segera menghindari maksiat yang kita kerjakan atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tanya sebelum kita masuk dah cerita tentang keindahan syurga Allah, kalau kita tanya apa fungsi dan tujuan, Allah banyak menceritakan tentang keindahan syurga. Dalam Al-Quran banyak surah-surah yang menceritakan tentang cantiknya syurga Allah. Dan kebiasaan cerita-cerita cantiknya syurga Allah ni diceritakan selepas datangnya ayat yang menceritakan tentang ujian Allah pada manusia. Maka datang selepas pada tu akan datang cerita tentang cantiknya syurga. Maka kalau kita tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sedemikian, dalam banyak diceritakan dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Waqiah, dalam surah Al-Ghasyiyah, kemudiannya dalam surah Al-Insan. Satu surah tu semua diceritakan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama ada beberapa tujuan. Kenapa penceritaan tentang syurga ni juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama, tujuan yang pertama kenapa Allah menceritakan tentang syurga dan Allah minta pada kita agar selalu menjadikan syurga ni sebagai bacaan selalu gitu kan. Bahkan Nabi SAW dan juga para sahabat sentiasa bila duduk bersama-sama mereka akan banyak bercakap tentang syurga Allah. Biar otak tu selalu ingat. Otak tu selalu imajinasi, oh seronoknya duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyak menyebut tentang syurga Allah. Kenapa? Kata ulama, yang pertamanya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang syurga, keindahan-keindahan syurga dalam Al-Quran. Yang pertamanya adalah sebagai dorongan dan juga motivasi amal. Allah tahu kan, fitrah pada manusia ni kita cepat letih bila mana diuji kan. Kena ujian tekanan tempat kerja, ujian kat rumah, kemudian ujian dengan dalam perhubungan dengan kawan-kawan, ujian dalam rumah tangga, semuanya ujian. Kadang-kadang ada manusia yang mula rasa penat bila diuji, tak tahan dengan ujian berat yang Allah beri pada mereka, maka bila diceritakan semula tentang syurga, itu memberikan suntikan semangat pada mereka agar sabar dengan ujian yang aku bagi, aku akan ganti semula kesabaran kamu dengan keindahan duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kejarlah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan beri pada kamu nikmat yang aku bentangkan dalam syurga seluas langit dan bumi. Khusus kepada siapa? Uiddat lil muttaqin. Khusus aku berikan kepada orang-orang yang banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah sebut tentang syurga, Allah akan bentang khusus kepada orang yang banyak bersabar duduk atas muka bumi Allah dengan setiap ujian yang Tuhan beri kepada dia. Kan? Orang yang banyak sabar, waktu susah dia sabar, waktu senang pun dia sabar juga. Waktu datang ujian berat-berat semua dia sabar dan dia zahirkan kesabaran dia dalam bentuk amalan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ni Tuhan akan janjikan dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Analogi mudah kan. Macam budak pergi sekolah. Kan? Budak pergi sekolah, kadang-kadang bila dia malas belajar, cikgu nampak dia ni malas belajar, cikgu pun janjikan dengan ganjaran. Cikgu bagi reward. Kan? Awak kalau nanti periksa dapat straight A, cikgu bagi apa-apa. Cikgu bagi hadiah ataupun cikgu bawa pergi berjalan. Cikgu bawa pergi Zeus. Kan? Hari ni Starbucks kena boykot balik hari ni. Kan? Cikgu bawa pergi Zeus contohnya. Cikgu belanja kopi. Kan? Jadi budak ni bila ada ganjaran yang dijanjikan oleh cikgu dia, maka dia akan kembali bersemangat untuk kembali belajar. Sama juga dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah menjanjikan ganjaran dalam syurga? Kerana nak beri semangat agar inilah benda yang perlu kita buru, perkara yang perlu kita kejar adalah nak duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah katanya, syurga ni menjadi hadiah yang istimewa bagi orang yang paling taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa lagi cerita tentang syurga? Sebab syurga tujuannya adalah sebagai mengubati hati manusia ketika sedang bersedih kerana teruji dengan ujian dan musibah yang berat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Waktu kita sedih, kan? Waktu kita sedih, tak adalah benda yang paling mengubati bila dijanjikan dengan ganjaran-ganjaran yang dahsyat-dahsyat berlaku. Sama macam kita atas dunia lah, kan? Bila isteri kita merajuk, contohnya orang lelaki dia jarang merajuk kan, batu orang lelaki dia tak pernah peduli kalau orang perempuan merajuk, sebab dia jarang merajuk kan. Macam orang perempuan bila merajuk kan, maka dia pun tak bercakap, bersedih hati seorang-seorang kat rumah. Kemudian datanglah si suami kan, datang suami yang abang minta maaf, tak jalan kan. Kemudiannya tulis surat, tak jalan juga, hantar WhatsApp, tak jalan juga. Akhirnya hulur gelang emas kan, datang daripada Mas Anwar ke mana-mana. Oh, kembali tersenyum. Kan? Kembali mengubati hati-hati kita yang sedih tu. Lupa dah semua masalah. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tahu ada manusia-manusia yang sedang bersedih hati atas dunia. Kan? Dengan ujian yang Allah bagi pada kehidupan mereka. Sebab tu Allah cerita tentang syurga. Mengubati kesedihan mereka agar mampu kembali tersenyum, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tujuan yang kedua kenapa disebutkan tentang syurga di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah sebut tentang syurga lagi? Kan? Kerana inilah bukti
keadilan Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi dan juga suatu duduk di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kehidupan orang-orang yang beriman, kehidupan calon-calon ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia, kebiasaannya mereka banyak tidak mendapat keadilan. Contoh, contoh orang mengata kita benda yang kita tak buat, kita tak ada kemampuan untuk balas balik. Tak ada kemampuan untuk kita kata balik benda yang bukan-bukan pada dia sebab kita dah belajar. Orang yang beriman dia akan sabar atas apa saja ujian. Baik orang kutuk, baik orang hina, baik orang caci maki, kita takkan balas sebab kita kenal orang beriman sifat dia bukan macam tu. Jadi kalau kita ukur atas dunia dari satu sudut nampak macam tak adil. Nampak macam tak adil. Tapi keadilan itu kita akan nampak waktu duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain lagi. Banyak jiwa-jiwa yang mungkin ada orang yang mati kena bunuh, ada orang yang bunuh diri kerana fitnah, kemudian ada orang yang hilang maruah diri kerana fitnah manusia. Kadang-kadang kita tak ada ruang nak memperbetulkan diri sendiri, maka benda ni Allah akan jawab balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bila manusia diubati segala waktu atas dunia dulu dia rasa banyak tak dapat keadilan. Orang lain kaya, saya susah kan. Kemudiannya kadang-kadang orang lain naik kereta Mercedes kan. Orang lain naik kereta mahal-mahal, saya naik kereta kancil saja. Saya naik kereta Viva, saya naik kereta murah-murah tu kan. Kita naik kereta biasa je, kenapalah Tuhan tak adil. Tapi bagi orang yang beriman, sampai saja dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kembali nampak betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah jadikan akhirat itu sebagai tempat menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takkan pernah mensia-siakan orang yang banyak ketaatannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang ada orang dia ukur kasih sayang Allah itu diukur melalui banyaknya harta kan. Tengok orang lain banyak harta, gaji naik dia tak tahun kan. Kemudiannya naik pangkat selalu, tak berhenti kan. Kita ni duk bekerja berapa tahun dah, gaji tak pernah naik, pangkat tak pernah naik, orang tak pernah pandang. Sedih itulah hati kan. Tapi begitulah dengan manusia atas dunia, beramalnya banyak kan. Beramalnya banyak tapi tak kaya-kaya kan. Kemudiannya berzikirnya banyak tak kaya-kaya. Baca Quran takat tu jugalah gaji. Gaji samalah tiap-tiap bulan 2,500. Orang lain gaji dah tu 7, 8,000, 10,000. Tapi kita ni baca Quran banyak takat tu jugalah. Mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang ada manusia dia pandang kasih sayang Allah dari sudut harta. Sebab tu bila atas dunia mungkin ada orang rasa ni macam nampak tak adil. Tapi bila datang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sampai dalam syurga nanti ahli syurga dia akan keluar satu dialog, dia akan sebut wahai Allah, apa yang aku buat atas dunia dulu sampai kau bagi pada aku syurga yang semahal ini. Sampaikan kita rasa macam tak ada buat amal pun dulu atas dunia sebab Tuhan bagi nikmat syurga yang begitu banyak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukti keadilan Allah. Allah tak pernah mensia-siakan orang yang beriman atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah bila Allah cerita tentang syurga, Allah nak kita ni ada timbul rasa rindu nak kembali semula ke kampung halaman kita. Kenapa sebut kampung? Sebab kita punya susur galur keturunan kita ni asalnya penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam datang daripada syurga. Patutnya sebab tu bila Allah kembali cerita, dia seolah-olah Allah tengah cerita suasana kampung halaman kita yang asal. Macam kita atas dunia lah. Bila datang dekat-dekat raya, seronok tu lah teringat balik kampung kita kan. Seronoknya kalau malam-malam masak ketupat, masak rendang, kemudian sambil-sambil duk gelak-gelak ketawa, duk lilik ketupat sama-sama malam raya kan. Seronoknya cerita suasana kampung. Begitulah bila Allah cerita tentang syurga, Allah nak ada rasa rindu dalam hati agar kamu bina ketaatan kamu pada Allah, kamu susun setiap amal kamu supaya kamu berjaya kembali semula balik kampung asal kamu. Sebab tu jangan duduk sangat, jangan cinta sangat pada dunia kerana dunia ni bukan kampung halaman kita. Dia hanya tempat persinggahan, tempat tujuan akhir kamu adalah untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan yang keempat. Kemudian tujuan yang kelima. Tujuan yang kelima adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi ketenangan dalam hati-hati manusia
ketika beramal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menjaga perintah Allah ni akan ada satu saat, akan ada satu waktu kita rasa penat, kan? Akan ada satu waktu kita rasa penat bersembahyang, akan ada satu waktu kita rasa penat tutup aurat, akan ada satu waktu kita rasa penat bersedekah, penat berzikir, penat buat kebaikan, penat cakap benda yang baik-baik. Kita akan sampai satu waktu yang macam tu. Sebab iman kita naik dan turun. Yazid wa yanqus. Tapi bila Allah sebut tentang syurga, Allah nak kita selalu baca agar kepenatan itu kita rasa terubat. Kembali menenangkan hati kita bahawa ibadah yang kita buat ni, dia bukan sia-sia. Kan? Sebab selalu istilah penat ni, dia terjadi bila kita rasa apa yang kita buat tu datang dalam keadaan yang sia-sia. Macam tak dapat balasan. Tak ada orang pandang. Tak ada orang tengok. Lalu bila Allah sebut tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak kita sentiasa bersemangat, jangan pernah rasa penat. Apa yang kamu buat atas dunia tak pernah menjadi sia-sia. Sebab tu bila baca balik ayat-ayat daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kembali menenangkan hati-hati kita yang sedang berada dalam keadaan tertekan, berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebahagian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang banyaknya diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita nak mulakan dengan kita sebut tentang kita hari ini nak berjalan seolah-olah macam kita buat lawatan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hari ini kalau kita nak bincang ayat Quran, banyak hadis lebih banyak lagi. Cuma hari ini kita ambil keberkatan, kita bincang syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sifat syurga Allah yang disebutkan melalui di dalam surah Al-Ghashiyah. Nah, surah Al-Ghashiyah juzuk yang ke-30, atau kita akan ambil hurai daripada situ bermula ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-16. Cuma sebelum kita masuk huraian, kita sebut dulu bagaimana sifat manusia ketika mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk manusia yang duduk dalam syurga Allah, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah, kan? Allah akan ubah ke rupa bentuk badan dia. Kan? Allah akan ubah rupa bentuk badan dia. Yang sekarang ni Allah bagi pinjam saja. Tapi akan ada satu waktu Tuhan akan pulangkan semula, tetapi pulangan itu datang dalam bentuk yang berbeza. Tak sama lagi dah macam sekarang. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketinggian ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya setinggi 60 hasta. Kan? 60 hasta ni tinggi mana? Tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kenapa tubuh badan kita besar waktu duduk dalam syurga Allah? Kerana nikmat yang banyak, sangat banyak berada dalam syurga Allah. Kalau tubuh badan kita kecil, dia seolah-olah macam kita tak dapat menikmati dengan penuh keseronokan waktu duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dibesarkan tubuh badan kita. Tapi kata ulama, walaupun tubuh badan kita besar, syurga beratus-ratus kali ganda lebih besar daripada tubuh kita yang telah dibesarkan tadi. Tu nak bagi tahu luasnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syurga. Tapi kalau ahli neraka besar juga kah? Kan? Sama juga. Bahkan dia lebih besar daripada ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi dalam hadis, ahli-ahli syurga Allah dia punya ketinggian saja, kan? Ketinggian satu batang gigi dia, minta maaf bukan ketinggian, satu batang gigi dia saja sudah sebesar Bukit Uhud. Tu cerita gigi, kan? Tak cerita mata besar mana, mulut besar mana, kepala besar mana. Gigi saja sudah sebesar Bukit Uhud, sebatang gigi. Besar Bukit Uhud. Maka tubuh badannya akan jadi lebih besar daripada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa besar ahli-ahli neraka? Kerana nak memberikan siksaan yang lebih dahsyat kepada ahli-ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila makin luas tubuh badannya, makin terseksa setiap inci kulit-kulit mereka, maka semakin mereka mendapat tekanan duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita ahli neraka. Kemudiannya itu cerita sifat ketinggian tadi. Kemudiannya umur. Julat umur ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, dalam satu hadis Nabi sebut kesemuanya berumur 33 tahun. Kan, kalau kita dalam umur atas dunia ni 33 tahun ni umur matang, kan. Umur yang paling terbaik dalam kehidupan manusia adalah berada pada umur 30-an. Tu waktu kita
kita punya struggle kita, kesusahan kita mencari pendapatan dah berkurang. Maksudnya kita dah mula duduk dalam keadaan yang stabil. Kemudiannya pemikiran kita stabil, pemikiran kita matang, dah pandai buat keputusan, pandai cari duit, pandai itu, pandai ini. Sebab tu umur 33 ni umur yang matang. Maka kata Nabi, julat umur ahli-ahli syurga kesemuanya lebih kurang itu 33 tahun. Tapi dalam satu riwayat lain, kata Nabi SAW, orang lelaki umurnya 30 tahun dan orang perempuan umurnya 17 tahun. Lebih muda daripada orang lelaki. Itu kata Nabi cerita tentang umur ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya syurga macam mana kan? Luasnya syurga kerana waktu Nabi SAW bercerita tentang luasnya pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, Nabi ini adalah manusia yang pertama akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi manusia pertama. Kerana Nabi sebut dalam hadis, pintu syurga tidak akan terbuka melainkan setelah aku yang mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi-Nabi cerita, besarnya pintu syurga Allah adalah seluas pintu saja. Seluas daripada Kufah sampai ke Basrah. Berapa kilometer, anggaran kilometer daripada Kufah sampai ke Basrah, kata ulama, anggaran keluasan pintunya adalah seluas 2,000 kilometer persegi. Itu cerita pintu kan, 2,000 kilometer. Pergi Kelantan pun tak sampai 2,000 kilo kan. Pergi Kelantan. Jauh dia punya besar pintu syurga Allah. Tu nak bagi tahu kalau pintu pun sudah besar, maka apatah lagi nikmat yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebut tentang pintu. Kemudian gambaran umum tentang nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam cerita tentang manusia terakhir yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, orang yang last kali masuk dalam syurga, bila dia dikeluarkan daripada neraka, dia berjalan, kemudian tersadung jatuh, muka tersembam ke tanah, bangun balik. Kemudian berjalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi, berjalan lagi, jatuh lagi. Akhirnya sampai dia depan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Habis hasil berjalan jatuh, merangkak tu, akhirnya sampai depan pintu syurga Allah. Bila sampai depan pintu syurga Allah, dibukakan pintu pada dia. Bila pintu terbuka, dia nampak cantiknya syurga Allah. Dia nampak satu batang, satu pohon yang begitu besar. Dia minta pada Allah, wahai Allah, boleh tak bagi aku izin? Dia tak tahu dia akan masuk syurga. Dia tak tahu dia tu dah jadi ahli syurga. Cuma dia dah keluar daripada neraka, dek kerana seksa, minta pada Tuhan, wahai Allah, boleh tak aku nak minta izin, nak berehat bawah pokok di dalam syurga tu. Aku nak minta izin, nak berehat di bawah pokok itu. Kemudiannya, kata Nabi, pokok di dalam syurga Allah sahaja, besar pokoknya adalah 100 tahun perjalanan kuda berlari. Kuda, kalau berlari 100 tahun, itulah dia punya besarnya satu batang pokok di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila dia duduk kat pokok tu, Allah bagi izin. Kemudian Allah buat perjanjian dengan dia. Kalau aku bagi izin, kamu minta lagi tak lepas ni apa-apa? Kata penghuni syurga terakhir tadi, kalau kamu bagi izin, wahai Allah, aku janji aku tak minta dah benda lain. Nak minta duduk dalam syurga, nak minta berteduh bawah pokok je. Nak berehat saja. Kemudian bila dah bagi, dah duduk bawah pokok, dia nampak pula air. Minta izin pada Allah, wahai Allah, boleh tak nak minum air sungai ni? Sebab dah haus, lama dah tak minum ni. Duduk dalam syurga lama tak minum. Allah bagi izin. Allah tanya lagi, kalau aku bagi air, kamu minta lagi tak benda lain? Dia janji, aku tak minta lagi dah, wahai Allah. Ni perangai manusia kan. Perangai ni, atas dunia, kita sentiasa rasa tak cukup. Minta. Bagi 100 nak 200, bagi 1,000 nak 2,000, bagi 2,000 nak 3,000. Perangai ni, kita akan bawa sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa rasa tak cukup. Begitulah ahli syurga yang terakhir tadi. Bila Tuhan bagi minum air sungai tadi, dia nampak pokok yang lebih besar. Minta lagi pada Allah, boleh tak nak duduk bawah pokok tu? Begitulah, kemudian nampak lagi pokok lebih besar. Minta lagi nak duduk bawah pokok tu. Kemudian, bila dah banyak kali minta, Allah sebut pada dia, tak guna betul. Kalau bahasa kita lah, dalam hadis Nabi sebut, celakanya kamu wahai manusia. Tadi berjanji tak minta dah, lepas tu minta lagi. Kemudian kata Allah pada dia, Allah sebut pada penghuni syurga yang terakhir tadi, Allah kata, kamu duduklah dalam syurga ni, kamu tak payah keluar lagi. Kemudian Allah tanya pada dia, kamu ingat tak dulu
nikmat yang kamu ada atas dunia dulu. Dia kata ingat, kemudian Allah sebut pada dia, hari ni kamu duduk dalam syurga ni, aku ganti balik dengan 10 kali ganda lebih banyak daripada apa yang kamu dapat waktu atas dunia. Ahli syurga ni, dia tak percaya. Kemudian dia akan tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, istahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Dia kata, wahai Allah, kamu bergurau ke? Janganlah buat main dengan aku. Aku tahulah aku ni baru keluar daripada neraka. Janganlah perli-perli macam tu. Lalu kata Allah, ini adalah janji daripada Allah kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagialah ahli syurga tadi. Walaupun lambat masuk syurga, orang terakhir pun Allah dah bagi dengan nikmat 10 kali ganda nikmat atas dunia dulu. Pun dah lebih banyak daripada apa dia ada atas dunia. Maka tu nak cerita kenikmatan yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni kita nak bercerita sikit tentang nikmat syurga yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah. Bermula ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-16. Dalam surah Al-Ghasyiyah ada diceritakan dua keadaan. Keadaan ahli syurga dan juga keadaan ahli-ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dengan ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wujuhun yauma izin na'imah. Allah sebut keadaan ahli-ahli syurga bila mana mereka masuk saja ke dalam syurga, muka mereka penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenikmatan. Dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut wujuhun yauma idzin musfirah. Wajah mereka pada hari itu cantik, putih berseri-seri. Kemudiannya tidak ada lagi kedut-kedut. Kemudian Allah sebut dhahikatum mustabsyirah. Mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan semuanya bergelak ketawa, dalam keadaan semuanya bergembira. Ulama sebut, kenapa mereka masuk dalam syurga dalam keadaan bergelak ketawa? Kerana sifat orang-orang mukmin waktu atas dunia, mereka banyak bersedih hati. Kenapa? Kerana bersedih hati memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Tuhan gantikan balik. Waktu duduk di dalam syurga Allah, mereka tidak lagi bersedih hati, semuanya bergelak ketawa, bergembira di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wujuhun yauma izin na'imah. Wajah mereka penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Kerana na'imah. Allah beri kepada mereka, kata Al-Farraq dan juga kata Az-Zajjaj dalam tafsir mereka, mereka sebut wajah mereka penuh dengan kelembutan dan kecerahan kerana nikmat hasil daripada kesusahan sewaktu berada di atas dunia dulu. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahawa wajah-wajah itu berseri-seri kerana kesenangan yang mereka rasakan. Mereka gembira dengan ganjaran daripada Allah dan kemuliaan di sisinya. Masuk saja dalam syurga Allah, automatik wajah semua akan tersenyum, akan bergembira, akan seronok kerana puas hati dengan apa yang Tuhan beri kepada mereka. Sebab itulah kata Nabi tadi, saya ada sebut, Nabi sebut bahawa ahli-ahli syurga sampai je dalam syurga Allah, dia akan tanya pada Allah, apa benda yang aku buat dulu ya Allah sampai kau bagi pada aku banyak ni? Kan? Rasa dulu duduk atas dunia, sembahyang sunat tu jarang-jarang lah ya Allah. Kan? Kadang sedekah pun jarang juga. Baca Quran pun jarang juga. Apalah yang kau bagi banyak sangat ni wahai Allah. Tapi itulah nak tunjuk sayangnya Allah kepada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin amal kita sikit. Kan? Mungkin amal kita sikit. Tetapi amal yang konsisten, amal yang istiqamah menyebabkan kita berjaya duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak hurai panjang ayat 8. Kemudian kita masuk ayat ke-9, kata Allah, lisa'iha radiyah. Mereka ni duduk dalam syurga Allah, wajahnya penuh kenikmatan, wajahnya penuh keseronokan. Kata Allah, kenapa? Lisa'iha radiyah. Maksud lisa'iha radiyah, kerana usaha mereka atas dunia, mereka rasa puas hati. Seolah-olah Tuhan tak pernah mensia-siakan kerja-kerja baik mereka atas dunia. Bekerja kerana Allah. Kemudiannya banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak semayang duha, banyak bersedekah, banyak buat kebaikan, banyak cakap yang baik-baik. Mereka rasa Tuhan tak pernah mensia-siakan semua amal-amal baik mereka. Sebab itulah kata Allah, mereka masuk dalam keadaan dan masuk dalam syurga dalam keadaan radiyah. Mereka redha, mereka puas, mereka gembira, mereka seronok. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka gembira dengan amalan yang telah mereka lakukan kerana mereka melihat balasan yang berlipat kali ganda berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pun ayat 9 saya tak nak hurai panjang kerana masa tidak mengizinkan.
Kita masuk pada ayat yang ke-10. Ayat 10 inilah bermula cerita tentang nikmat yang diberikan pada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah sebut fi jannatin aliyah. Untuk memahami ayat 10 sampai ayat 16 ni, kena ada pengalaman orang yang pernah masuk duduk dalam hotel 5 star kan. Hotel yang mahal-mahal, bukan duduk dalam hotel Oyo kan. Hotel 5 star, hotel mahal-mahal, kena ada pengalaman ni kalau nak memahami ayat 10 sampai ayat ke-16. Allah menggambarkan rumah ataupun keduduk tempat tinggal ahli-ahli syurga Allah waktu berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala fi jannatin aliyah. Allah bagi tahu syurga mereka tu nanti, rumah mereka dalam syurga, kesemuanya sifatnya adalah tinggi. Ya, kita hurai dari sudut perkataannya, ulama-ulama sebut ketinggian syurga-syurga mereka itu, ketinggian tempat tinggal mereka dalam syurga bermula pada perkataan fi kan. Fi itu maknanya dalam, tetapi dari sudut ilmu bahasa Arab, fi ini bermakna mereka kekal berada dalam syurga itu selama-lamanya, tidak lagi akan keluar. Kemudian perkataan kedua, jannatin. Jannah ni maksudnya sesuatu yang tersembunyi. Kita biasa dengar perkataan jannat bermakna kebun kan. Tapi dalam satu makna yang lain, jannat ni maksudnya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Ni nak bagi tahu kenapa tersembunyi. Kerana sifat rumah orang yang kaya, rumahnya ada privacy, tak bercampur dengan orang lain kan. Ni cuba pergi rumah orang kaya-kaya. Yang kaya memang kaya betul kan. Rumah dia kan biasanya rumah dia terpencil, dia tak campur dengan orang lain kan. Saya pernah pergi dululah masa adik saya duduk bekerja kat country high kan. Kita masuk dalam tu memang rumah bapak-bapak punya kan, bukan rumah macam gorila punya rumah kan. Dia punya rumah, kemudian dia punya laman saja memang besar nak mampus kan. Besar sungguh, nak bagi tahu kayanya. Tu rumah orang kaya, kebiasaannya dia akan suka duduk dalam privacy, tak bercampur dengan orang lain. Kemudiannya orang tak mudah-mudah nak masuk. Sebab tu Allah jadikan syurga, rumah bagi ahli syurga semuanya sifatnya tinggi. Kemudian kenapa lagi tinggi? Kerana bila tinggi, saya sebut tadi, nak ada ni kena ada pengalaman masuk hotel mahal. Bila masuk hotel yang mahal, kan, kita akan minta paling seronok adalah duduk tingkat yang paling tinggi. Kan. Duduk tingkat paling tinggi. Kalau contoh, kalau orang pergi umrah, dia duduk hotel Darul Tauhid. Kalau di Mekah ni hotel paling mahal, hotel Darul Tauhid lah. Dia akan minta bilik dia makin tinggi, makin mahal. Sebab apa? Sebab bila duduk tempat yang tinggi, kita nak tengok view. Tahu tak? Nak tengok view yang cantik. Sebab tu kata Allah, rumah ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, rumah mereka ni tinggi. Kemudian rumah mereka ni tersembunyi, ada privacy sebab nak bagi tengok view yang cantik. Nah, ni cerita kenapa tempat tinggal ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Aliyah bermakna syurga yang berada di tempat paling tinggi di atas syurga-syurga yang lain, tempat tinggal para siddiqin, para salihin dan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir As-Sa'di, darjat tinggi ini bukan diberi secara rawak tetapi sesuai dengan ketinggian iman dan amalan mereka ketika di dunia. Ni yang kata Al-Imam As-Sa'di. Dia sebut kenapa Allah bagi ketinggian? Kerana mereka dulu waktu atas dunia, mereka banyak merendahkan diri-diri mereka. Kan? Sebab orang yang baik, orang yang saleh, dia jarang mengangkat diri dia di khalayak ramai. Dia jarang mengiklankan apa kebaikan dia buat. Hari ini, manusia kita hidup pada zaman semua orang suka menunjuk-nunjuk kebaikan mereka buat. Tengok dalam TikTok hari ini. Kadang semayang pun rekod kat depan. Kan? Sembahyang hari ni letak tripod. Saya banyak kali dah kadang-kadang kita pergi masjid sambil-sambil sembahyang tengok orang pacak tripod depan dia. Kemudian akhirnya masuk dalam TikTok, tunjuk tulah sembahyang. Kan? Kemudian baca Quran tunjuk. Kemudian sedekah pun tunjuk hari ni. Semuanya manusia hari ni berlumba-lumba menunjuk-nunjuk perbuatan mereka kepada khalayak ramai. Kalau niatnya untuk ajak orang lain buat kebaikan, tak apa dapat pahala. Tapi kebanyakannya boleh jadi kerana nak menunjuk kebaikan, riak dengan apa yang mereka buat. Akhirnya mengangkat kemuliaan diri di khalayak ramai waktu atas dunia, tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beri ketinggian dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi ajar pada mereka sentiasa merahsiakan amal kamu. Kan? Rahsiakan amal kamu. Tak payah cerita pada orang. Cukup di antara kamu dengan Allah. Itulah lambang keikhlasan kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kamu banyak merendah diri atas dunia, Tuhan akan gantikan dengan ketinggian berada di dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu tadi tadabbur yang pertama, kenapa Allah meninggikan tempat tinggal kita dalam syurga Allah. Kemudian yang kedua, kenapa sifat rumah ahli syurga itu tinggi adalah supaya kita sentiasa memandang untuk pergi ke suatu tempat yang tinggi, berada dalam syurga tertinggi. Ada orang, dia beramal atas dunia, pada dia cukuplah saya masuk syurga kan. Tak payah dapat tempat tinggi pun tak apa Ustaz. Kalau masuk syurga, duduk bawah-bawah ni pun okey dah. Janji duduk dalam syurga. Jangan macam tu. Sebab Nabi tak ajar kita macam tu. Nabi ajar pada kita agar selalulah dalam kita berdoa, mintalah pada Allah agar Tuhan beri syurga yang tertinggi. Bahkan kalau duduk dalam mana-mana syurga, minta pada Allah nak duduk tempat yang tertinggi. Sebab level ahli syurga, hatta kata ulama, ada sebagian ulama sebut, walaupun mereka masuk dalam mana-mana syurga, level ahli-ahli syurga dalam setiap syurga mereka tak sama. Kan? Sebab Allah akan balas mengikut kita punya level keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang ke-10. Kemudian kita masuk ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tasma'u fiha laghiyah. Kan? La tasma'u fiha laghiyah. Dalamnya mereka tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Tadi dah sebut kan, rumah yang tinggi, kemudiannya ataupun sifat hotel yang mewah, dia kebiasaannya terlindung daripada mendengar benda yang tidak baik. Tak dengar bilik sebelah cakap apa, ataupun tak dengar rumah sebelah cakap apa. Macam hari ni lah, saya tengok dalam TikTok kemarin kan. Ada orang duduk sebelah jiran sebelah menyebelah kan. Jiran dia jenis kuat buat live tiap-tiap malam kan. Buat live pula sampai menjerit-jerit dalam bilik, dalam rumah, tap-tap screen, kemudian minta bagi game, jerit-jerit. Akhirnya hilang hormat pada jiran sebelah menyebelah sampai bergaduh kan. Sampai bergaduh tu nak cerita rumah atas dunia sifatnya macam tu lah kan. Kadang-kadang kita jadi tak selesa dengan rumah jiran sebelah. Sebab tu bagi ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan meninggikan tempat tinggal mereka kerana nak mengelakkan mereka mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Bukan bermakna dalam syurga adanya perkataan tak baik. Tak, dalam syurga semua perkara bersifat negatif tidak lagi ada. Tapi ini tanda kenikmatan yang besar Tuhan bagi. Infinity punya level nikmat sampai kamu tak dengar langsung benda-benda yang tidak baik berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bermaksud pada ayat ini adalah tiada percakapan yang membawa dosa seperti ribah, namimah, caci maki, kebohongan. Semua ucapan ahli-ahli syurga adalah zikir dan salam. Maknanya apa? Ahli syurga dia hanya akan bercakap perkara-perkara yang baik. Sebab tu dia tidak mendengar perkara yang tidak baik berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia, bila kita dapat nikmat, satu-satu nikmat, kadang-kadang ada orang yang mencerca kita atas nikmat yang kita dapat. Kadang-kadang ada orang tanya, kan, awak siapa layak ke dapat nikmat macam ni, kan? Contoh dapat gaji besar, kan? Kadang ada orang perli kita. Kerja tak seberapa, kan? Tiba-tiba dapat juga naik gaji. Kadang dia perli kita macam tu. Masuk dalam syurga Allah, takkan ada orang yang sebut, awak orang miskin, kenapa masuk juga dalam syurga? Takkan ada. Semua orang akan bercakap perkara yang baik-baik. Dalam surah Ar-Rahman, kata Allah, illa qilan salaman salama. Mereka hanya mendoakan kebaikan-kebaikan kepada sesama ahli syurga. Ini adalah perbualan yang keluar daripada mulut-mulut ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tadabbur pada ayat ini, kata-kata para ulama, mereka katakan bahawa inilah ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masuk ke dalam syurga Allah, bukannya automatik Allah jadikan mereka tak bercakap benda yang tak baik. Kan? Sebab tadi Allah kata, kita takkan dengar benda yang bukan-bukan. Bermakna semua ahli syurga bercakap perkara yang baik-baik. Dan kata ulama, mereka masuk dalam syurga bukan automatik je Tuhan, bukan automatik Tuhan renew dia punya mulut. Jadi cakap baik-baik, tak. Kerana ahli syurga ni daripada atas dunia, dia memelihara lisan dia. Inilah ciri ahli syurga Allah. Kata ulama, mereka seolah-olah atas dunia sedang berlatih untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, kalau nak mudah jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan menjaga lisan kita. Batulah Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkatalah perkara yang baik. Kalau tak mampu berkata perkara yang baik, maka banyaklah berdiam diri. Dalam hadis yang lain, Nabi juga sebut,
banyaknya manusia masuk ke dalam neraka-neraka Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana berpunca daripada lisan mereka. Lidah kita ni kadang-kadang kita susah nak kawal. Tambah hari ni kita hidup pada zaman manusia suka mengkritik kan. Kritik tu, kritik ni, kata benda yang tak elok, cakap benda yang bukan-bukan. Akhirnya menyebabkan takut-takut kerana kita tak jaga lisan kita. Lisan kita hari ni pula tak semesti melalui mulut. Lisan kita hari ni banyak datang daripada tangan-tangan kita. Keluar daripada keyboard-keyboard telefon kita. Keluar daripada laptop-laptop kita. Maka jaga lisan kita sebaik mungkin. Mudah-mudahan itulah sebagai latihan untuk kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang ke-11. Kemudian ayat yang ke-12 kata Allah fiha ainun jariyah, dalamnya ada mata air yang mengalir. Dalamnya ada mata air yang mengalir. Maksud fiha ainun jariyah, ulama-ulama sebut perkataan jariyah, sungai yang sentiasa mengalir. Tadi saya kata nak boleh faham ayat ni kena ada pengalaman masuk hotel mahal. Masuk hotel mahal, sampai kat lobi kita request nak duduk bilik paling tinggi. Kemudiannya sampai dekat lobi hotel. Sampai lobi hotel yang mahal-mahal, kebiasaannya dekat lobi hotel tu sama ada air pancut ataupun ada kolam kan. Ada kolam yang ada bunyi-bunyi sungai, bunyi air lah kan. Bunyi air. Ni menandakan ketenangan duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suasana keadaan yang mewah. Tu Allah nak bagi tahu rumah ahli-ahli syurga tu nanti berada dalam keadaan yang sangat-sangat mewah. Kemudian tadi kita dah sebut tempat tinggi, Tuhan bagi ketenangan. Bagi ketenangan hati, ada privacy. Kemudian Tuhan sebut pula tentang fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah, dia tak dengar benda yang bukan-bukan. Maksudnya Tuhan jaga pendengaran, Tuhan jaga hati bagi tenang. Masuk pula ini, Tuhan tambah lagi rasa ketenangan tu dengan bunyi-bunyian datang daripada bunyi air. Atas dunia, manusia bila nak cari ketenangan, dia akan cari tempat yang berair. Betul tak? Kita akan pergi sungai, kita akan cari air terjun, kita akan pergi pantai. Sebab itu lumrah manusia, kita suka benda yang macam tu atas dunia. Begitulah ahli syurga Allah, kamu tak payah lagi cari dah. Benda tu duduk bawah rumah kamu. Ni kata para ulama. Sebab tadi Allah sebut rumah kita tinggi. Kemudian rumah kita tu, sungai tu duduk bawah rumah kita. Air terjun tu duduk bawah rumah kita. Tak payah lagi dah susah-susah kamu nak pergi cari. Tuhan bagi kenikmatan yang kekal duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah kata jariyah, bermakna jariyah ni maknanya air sungai yang tidak akan pernah berhenti daripada mengalir. Kemudian kata ulama, dan setiap kali alirannya itu terdengar suaranya kepada telinga-telinga ahli syurga, sentiasa menambahkan ketenangan kepada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang ke berapa dah? Ayat yang ke-12. Kemudian ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, fiha sururum marfu'ah. Saya tak urai panjang-panjang lah setiap satu ayat bab masa tidak mengizinkan. Allah sebut fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada singgah sana yang tinggi. Kita hurai dari sudut perkataan. Surur ni maknanya adalah uh, surur ni bermakna katil kan? Bermakna katil, yang mana kata ulama katil ini adalah katil yang penuh dengan kelembutan, katil yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan keseronokan. Setiap kali ahli-ahli syurga berehat di atasnya, mereka merasakan seolah-olah tidak lagi mahu bangun daripada tempat pembaringan mereka. Dan kita kena ingat, katil dalam syurga bukan bermakna kita akan tidur. Kita bukan tidur dalam syurga. Habis Ustaz letih lah tidur dalam syurga. Letih tidak lagi ada dalam syurga. Tu nak sebut dalam syurga tak ada lagi benda yang namanya letih. Sebab tu tempat nak berpenat-penat ni adalah atas dunia. Dalam syurga tak ada lagi benda yang memenatkan. Tak ada lagi, hatta kita tak tidur. Tak tidur dalam syurga. Kenapa? Kerana Allah nak bagi kita ni berseronok menikmati apa yang Tuhan bagi dalam syurga. Tak payah tidur. Tapi Ustaz kalau nak tidur juga kan. Sebab saya atas dunia memang hobinya suka tidur kan. Boleh, bukan tak boleh. Tidurlah awak sampai kiamat. Sebab dah tak payah semayang, tak payah kerja, duduk dalam syurga semata-mata menikmati kenikmatan Tuhan. Nak tidur pun boleh. Tapi Allah kata, rugilah kalau Tuhan dah bagi nikmat banyak, kamu tak nak menikmati, tak nak enjoy dengan nikmat yang Tuhan bagi pada kamu. Kemudian itu katil. Kemudian perkataan marfu'ah. Marfu'ah bermakna sesuatu yang diangkat
dan ditinggikan. Ada sebagian ulama yang kata perkataan marfu'ah ni bermakna katil mereka adalah katil yang empuk, katil yang tebal, katil yang tinggi. Itu sebahagian tafsiran. Tafsiran lain pula sebut dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bila Allah kata marfu'ah, katil mereka tu yang memegang katil-katil mereka itu adalah para malaikat. Maksudnya nak bagi tahu katil kita itu, katil tu malaikat yang tolong apungkan. Malaikat yang tolong pegang, dan kata Al-Qurtubi, setiap kali mereka nak berdiri, mereka nak turun daripada katil, malaikat akan turunkan katil mereka, kemudian ahli syurga bangun saja, malaikat kembali angkat katil mereka atas dunia kan. Kaya lah macam mana sekalipun, Datuk Ali Syukri ke kan, Datuk Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri kan, contoh kan, kita atas dunia kaya lah macam mana pun, Datuk Seri Vida ke kaya macam mana, rumah dia tak ada katil yang orang tolong angkat. Atas dunia kan ada orang dalam SKV dia upah orang tiap-tiap hari tolong angkat katil dia, 4 orang, yang ni jaga penjuru ni, jaga penjuru ni, tak ada. Tapi dalam syurga Tuhan bagi benda tu, nak tunjuk mulianya ahli syurga sampai tahap macam tu. Kita atas dunia tak pernah ada nikmat macam tu. Kemudian, macam kalau kita sebut dari sudut hotel mewah tadi. Hotel mewah, katil dia tinggi. Kan? Sebab saya sebut tadi ada dua tafsiran. Hotel-hotel mewah, tilam dia seronok. Kan? Bukan macam rumah kita. Kan? Rumah kita tilam beli kat kedai perabot berapa ringgit je. Tilam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tinggi sama macam duduk kat hotel-hotel mewah. Hotel mewah kita baring atas katil dia tenggelam kita. Punya sedap baring atas katil hotel ni, punya mahal. Begitulah duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mahalnya tempat-tempat pembaringan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Tuhan bagi nikmat yang sebegini? Tuhan bagi katil, tempat mereka berehat sedemikian rupa, punya mahal. Kata ulama sebagai tadabbur pada ayat ini, kenapa Tuhan menggantikan dengan katil yang begitu empuk pada mereka? Kerana sewaktu mereka berada di atas dunia dulu, mereka banyak meninggalkan tempat-tempat pembaringan mereka. Atas dunia, tempat pembaringan kita kat mana? Kadang ada orang balik rumah rehat atas sofa, sebab sofa dia empuk. Kadang balik rumah rehat atas katil. Kadang-kadang katil kita terlalu sedap menyebabkan kita sukar bangun malam. Kadang katil kita terlalu sedap menyebabkan kita susah nak banyak bangun baca Quran. Banyak ingat pada Allah jadi susah, terlalu sedap. Tapi ada manusia-manusia yang Tuhan bagi ketakwaan pada hati dia. Dia ada kekuatan meninggalkan kesedapan katil dia tadi. Baring atas katil ni seronok. Tambah pula sekarang ni dah mula masuk nak musim-musim hujan ni kan. Seronok tidur atas katil. Tapi dia sanggup tinggalkan tempat pembaringan dia kerana mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata ulama, bila dia duduk dalam syurga, Tuhan bagi balik atas jasa dia meninggalkan tempat pembaringan dia, Tuhan ganti semula tempat pembaringan yang terbaik berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadabbur bagi ayat yang bagi ayat yang ke-13. Kemudian ayat yang ke-14. Tadi dah cerita katil yang cantik. Kemudian datanglah ayat yang ke-14, wa akwabun mawdu'ah. Maksud wa akwabun, akwab ini maknanya Allah kata bagi dalam rumah-rumah ahli syurga itu akan tersedia gelas-gelas minuman yang sudah tersedia rapi, yang dalam kurungan kata ulama tafsir, tersedia rapi itu sudah terisi dengan air. Dan air itu air yang akan sentiasa memberikan kenikmatan kepada ahli syurga setiap kali mereka meminum minuman itu. Jadi akwab, perkataan akwab jamak kepada kop. Kop ni bahasa Arab maknanya adalah gelas. Maka bila Allah kata akwab, akwab ni bermakna banyak cawan. Banyak gelas yang berada dalam rumah ahli syurga menandakan kekayaan mereka. Macam kita lah, kita atas dunia, dekat-dekat nak raya kan, dekat ataupun waktu hari raya, kita akan keluarkan semua orang perempuan lah. Dia akan mula keluarkan semua koleksi-koleksi cawan dia kan. Semua koleksi cawan dia. Ini cawan Corel, ini cawan vintage, yang ni cawan Colgate, ni cawan ubat gigi Dali, semua dia buat keluar kan. Tunjuk kayanya dia banyak simpan harta kan. Begitulah ahli-ahli syurga Allah, masuk saja dalam rumah mereka, Allah nak tunjuk kemewahan mereka dalam rumah mereka tu, tersedia gelas yang begitu banyak, dan setiap kali mereka minum saja air daripada gelas itu, habis saja air tu kata ulama, habis je, batu Allah sebut mawdu'ah, tersusun rapi, setiap kali habis saja air itu terus ditambah kan. Terus ditambah nak beritahu nikmat yang berpanjangan kepada ahli-ahli syurga Allah,
berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya, ini menunjukkan kemudahan yang sempurna di dalam syurga. Apa sahaja yang diingini sudah tersedia tanpa penat atau perlu tunggu. Inilah rehat yang mutlak selepas keletihan dunia. Tu nak bagi tahu tadi, kan? Duduk atas katil, nak bangun, malaikat turunkan katil. Kemudian nak minum air, tak payah pergi berjalan. Tak payah berjalan, pergi isi air kat dapur, tak payah. Gelas tu automatik penuh sendiri. Duduk dalam syurga Allah. Habis je penuh balik. Habis je penuh balik. Ni kenikmatan yang abadi. Tuhan memang tak nak kita letih pun duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula di dalam surah Al-Waqiah Allah sebut kita ni nanti Tuhan akan sediakan dengan pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan lelaki yang umurnya 17 tahun kata Hamka, bagi setiap satu ahli syurga mereka akan dapat pelayan duduk dalam rumah mereka yang pelayan ni berkhidmat 24 jam tanpa henti. 24 jam tanpa henti kepada ahli syurga, minta apa saja pelayan ni akan bawa datang pada kamu. Itu cerita pelayan pada ahli syurga. Jadi ini nak bagi tahu pada kita betapa Tuhan memuliakan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di atas dunia. Jadi itu ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15. Terlupa tadi. Bak tengah cerita hotel tadi kan. Bila masuk hotel mahal kan. Masuk hotel mahal, biasanya kita akan nampak kalau kita masuk hotel-hotel mahal, dia akan ada satu meja. Satu meja tu dia dah siap dah. Sediakan dengan gelas yang mahal, ada air, ada buah. Tu preparation yang diberikan pada orang yang VVIP atas dunia. Begitulah keadaan dalam syurga Allah. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Bahkan dia lebih hebat lagi daripada apa yang ada atas dunia. Itu ayat yang ke-14. Kemudian ayat ke-15. Sikit lagi nak habis dah. Ayat ke-15 kata Allah, wa namariku masfufa, dan bantal-bantal tersusun rapi. Maknanya apa? Syurga adalah tempat yang kita melepaskan kepenatan kita selepas kita apa dah selepas kita bersusah payah, berpenat lelah berada di atas dunia mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia, kebiasaan kalau kita balik daripada sesuatu tempat yang penat kan, tempat kita bersandar adalah pada bantal. Sebab tu kalau orang baring atas katil ni dia tak sempurna tanpa adanya bantal. Jadi bantal ni menambahkan keselesaan pada kita. Bila kita nak berbaring atas kursi, atas katil, kadang baring atas lantai pun kita minta bantal juga. Sebab tu sifat manusia, dia nakkan keselesaan dengan adanya bantal tu. Jadi Allah sebut pada tempat pembaringan kamu dalam syurga Allah, Tuhan sediakan dengan bantal-bantal yang tersusun rapi. Namarik bermakna bantal. Kata ulama tafsir, perkataan namarik ni bantal yang ditenun daripada sutera-sutera yang mahal, bantal yang ditenun daripada sutera-sutera yang indah, yang setiap kali mereka bersandar mereka merasakan kerehatan yang kekal abadi. Kemudiannya kenapa Allah sebut namarik? Kerana dalam budaya orang Arab dulu kan, budaya orang Arab adalah bantal ini disediakan hanya pada pembesar-pembesar orang kafir Quraisy sahaja. Orang-orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang usahawan-usahawan, mereka ni saja yang dapat rasa empuknya duduk ataupun bersandar di atas bantal. Maka dulu konteks sebab Quran ni turun pada zaman sahabat-sahabat banyak terhalang daripada dapat kenikmatan. Tengok orang lain, pembesar-pembesar Quraisy duduk rumah besar, duduk bersandar pada kerusi, duduk bersandar pada bantal yang empuk. Beza dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka susah. Rumah miskin. Kemudian nak makan benda pun tak ada. Mungkin barangkali timbul dalam hati dengki ataupun jealous lah. Tengok pada nikmat mereka dapat. Lalu Allah ubati kesedihan para sahabat itu, Tuhan ubati. Jangan bersedih hati. Selama mana kamu taat pada Allah, kamu juga nanti duduk dalam syurga akan dapat tempat bersandar yang lebih baik daripada atas dunia. Ini perkataan Namarib. Kemudiannya, masfufah. Masfufah bermakna bantal itu yang tersusun dengan rapi, tersusun dengan cantiknya kepada ahli-ahli syurga. Sekali lagi, macam bila masuk hotel tadi. Bila masuk hotel, kita akan tengok atas katil tu dia susun bantal tu punya cantik, sebab nak bagi rasa eksklusif tu masuk dalam rumah mereka. Jadi itu ayat yang ke-15. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, susunannya menggambarkan ketenangan, tiada kekacauan, tiada keletihan. Ia pula disusun oleh malaikat khusus yang menjadi sebagai pelayan di tempat tidur ahli syurga Allah.
malaikat tu tadi, bantal tu disusun oleh malaikat. Malaikat tu pula hanya ditugaskan menjaga katil dia sahaja. Kita kalau ada pembantu kat rumah sekalipun tak pernah dibuat orang kan. Saya upah gaji awak hari ni kan. Saya ambil lah mana-mana pembantu pembantu rumah Indonesia ke mana. Kerja awak jangan buat kerja lain. Awak duduk terpancak tepi katil saya je. Kerja awak jaga katil saya. Tak pernah dibuat orang kan. Tapi dalam syurga Tuhan bagi nikmat pada ahli syurga sampai katil kita pun malaikat tolong jaga. Kan. Malaikat lah yang tolong angkat, bantal pun malaikat tolong susun, malaikat tolong bentang cadar, malaikat tolong pasang komforter, malaikat tolong jaga katil kita saja. Tu mulianya Tuhan muliakan pada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 15. Kemudian terakhir sekali, ayat yang ke-16 kata Allah Subhanahu wa taala wazarabiyyu mabsusah, dan permaidani-permaidani yang terbentang luas. Kata ulama, perkataan zarabi, zarabi ini bermakna permaidani yang tebal, permaidani yang lembut, permaidani yang lembut, permaidani yang banyak warnanya, dengan dengan corak yang memberi kecantikan yang sangat menyenangkan mata pada orang-orang yang melihatnya. Kemudian dalam bahasa Arab, perkataan zarabi bermakna kapet mewah. Kapet mewah, perkataan zarabi ini bermakna kapet mewah yang hanya akan digunakan oleh raja-raja Arab pada zaman dahulu. Raja sahaja yang akan dapat perkara ni. Kata Al-Farra, dia sebut kapet ini, kapet yang dibentangkan dalam rumah ahli-ahli syurga itu tadi diperbuat daripada sutera dan benangnya dihiasi pula dengan benang-benang daripada emas. Duduk dalam syurga Allah kan. Barang pijak kat tapak kaki ni kan. Barang pijak tapak kaki buat daripada emas. Atas dunia kaya kok macam mana pun takkan pernah ada orang yang dia punya kapet. Kalau ada pun tak ramai lah kan. Tapi dalam syurga Allah, semua penghuni-penghuni syurga dia dapat benda ni. Kapet rumah mereka, kapet yang mahal-mahal. Kita hari ni beli kapet TikTok size 6XL pun kita rasa mahal dah kapet kita tu. Kan? Ini kapet dalam syurga ditenun daripada sutera, disalut pula dengan benang-benang daripada emas. Kemudian mabsusah, dihamparkan. Kemudian dibentangkan luas. Bahkan ada ulama yang sebutkan luasnya kapet kita dalam syurga, kapet dalam rumah kita adalah terbentang luas seluas mata memandang. Jadi bila ulama kata seluas mata memandang, nak beritahu pada kita rumah kita dalam syurga begitu besar. Begitu luas rumah kita dalam syurga. Jadi inilah kenikmatan yang diberikan pada kita. Kata ulama-ulama tafsir, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, zarabi ialah permaidani tebal, lembut dan indah dibentangkan untuk keselesaan ahli syurga mereka berpijak. Ia menunjukkan keluasan dan kemewahan tempat tinggal mereka. Atas dunia, rumah kita, kadang-kadang tak semua tempat ada kapet. Tapi dalam syurga Allah, kata Al-Imam Ibn Katsir, semua keseluruhan ruang dalam rumah-rumah mereka, semuanya dilitupi dengan kapet-kapet daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kata ulama, kenapa Tuhan memberikan pada mereka permaidani yang indah sebegini rupa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kerana kata ulama, permaidani yang indah adalah hasil daripada mereka banyak bersujud di atas permaidani yang murah di atas dunia. Atas dunia, kita banyak bersujud di atas jadah. Maksudnya nak bagi tahu orang yang dapat nikmat ni adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sembahyangnya. Atas dunia, banyak bersujud pada kapet-kapet yang nilainya tak mahal. Sujud kat kapet semayang, sujud pada sejadah. Sejadah harganya murah saja hari ni. Kalau yang mahal-mahal pun tak pernah sampai harga puluh-puluh ribu sejadah. Murah saja sejadah ni. Tapi dengan sejadah itulah kita membuktikan ketaatan kita pada Allah. Kita sembahyang, atas sejadah lah kita baca doa, atas sejadah kita alirkan air mata, atas sejadah kita banyak berzikir ingat pada Allah. Maka Tuhan ganti semula. Kerana atas dunia kamu banyak tinggalkan tempat perbaringan kamu. Kamu duduk di atas permaidani kamu atas dunia mencari Allah. Maka bila masuk saja dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ganti semula dengan permaidani yang lebih mahal. Tempat kamu berpijak, berjalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kata ulama, bila Allah sebut zarabi mabsusah adalah buah ataupun balasan yang sangat manis daripada Allah, hasil daripada banyaknya sujud-sujud yang ikhlas dilaksanakan hanya kepada Allah Subhanahu
wa taala. Sebab tu hari ni kalau kita nak kejar, paling-paling kita nak kejar mendapat syurga Allah. Sebab tu dia kata ulama, nak jahat macam mana pun, dosa nak buat macam mana pun, nak buat maksiat apa pun, jangan sampai pernah tinggal sembahyang. Jangan sampai pernah tinggal solat. Kerana selama mana orang tu tak pernah tinggal solat, insya-Allah dia ada peluang untuk menjejakkan kakinya berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah kita menceritakan tentang keindahan syurga Allah yang diambil daripada surah Al-Ghasyiyah. Banyak lagi, dan kalau lebih menarik boleh baca dalam surah Ar-Rahman, itu lebih panjang. Kemudian dalam surah Al-Insan lebih lagi terperinci diceritakan tentang nikmat-nikmat syurga Allah. Dan yang paling penting, kita bila bercerita tentang keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak membina amal kita, kan? Nak membina amal kita agar kita semua berjaya menjejakkan kaki ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam syurga Allah, kata Nabi, bukan dengan amal kita, kan? Macam mana pula tadi kata kena buat banyak amal, kemudian masuk syurga bukan dengan amal pula? Ya, kata Nabi, kita tak masuk syurga dengan amal. Kita akan masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kena banyak buat amal? Kerana kata Nabi, dengan amal itulah kamu akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak beramal, macam mana nak dapat rahmat Allah? Kalau tak dapat rahmat Allah, macam mana kamu nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sama macam atas dunia, kan? Kita jenis tak rajin belajar, macam mana nak berjaya dalam periksa? Kalau tak berjaya dalam periksa, macam mana nak dapat kasih sayang daripada cikgu? Maka begitulah, nak dapat kasih sayang daripada cikgu, kena rajin belajar. Bila rajin belajar, dapat straight A dalam periksa. Bila dapat straight A dalam periksa, baru cikgu kita sayang. Bila cikgu kita sayang, baru dia akan bagi hadiah pada kita. Begitulah analogi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah, kuncinya adalah jaga semua amal-amal kita sewaktu berada di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan pada kita berjaya menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah, menikmati dan melihat sendiri dengan mata kepala kita betapa banyak dan luasnya nikmat yang Tuhan bentangkan kepada ahli-ahli syurga yang banyak berkorban sewaktu berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada hari ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taufik dan hidayah pada hati kita agar kita sentiasa tergerak untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang berada dalam link kita hari ini, kita doa mudah-mudahan kita semua dapat kembali berhimpun, berpimpin tangan, kembali bersukaria berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.